forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Kamal Amir respon tentang isu Himpunan Rakyat Benci Rasuah 2.0 yang berlangsung berhampiran dataran merdeka pada hari ini. Lepas tu saya baca detail sedikit dekat Sinar Harian. Himpunan Rakyat Benci Rasuah bertukar tegang. Saya baca detail lagi. Himpunan Rakyat Benci Rasuah 2.0 yang berlangsung berhampiran dataran merdeka Sabtu bertukar tegang apabila polis cuba menenteramkan seorang individu yang dipercayai bertindak membakar suar berwarna jingga. Kita mendengar respon daripada Datuk Kamal Amir. Dia akan jawab komen macam biasa. Kita tengok sekumpulan mahasiswa mengadakan unjuk rasa mereka di depan Sogo dan merarak ke Dataran Merdeka. Saya tengok tak ramai mana pun. Kalau ribuan macam tu. Tetapi saya merasakan bahawa ini apa matlamat. Kerana kononnya untuk menentang rasuah. Sedangkan setiap hari kita dapat melihat laporan demi laporan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memburu mereka yang terjebak dalam rasuah. Kebetulan hari ini saya ada bersama dengan saudara Datuk Zamir Ibrahim yang kebetulan tadi dia baru balik daripada dia pun nak tengok juga apakah keadaan di sana. Ya, Datuk Zamir, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini bila berada di Kuala Lumpur jadi kerak pula sini. Tak apa. Bila saya bersedia seorang bolehlah masuk, tak ada masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pak. Tadi ya, kebetulan tadi saya kongsi. Tadi lebih kurang petang tadi di Sogo pukul 2 ni. Dalam pukul 2 tadi. Saya melihat dan mendengar beberapa pemimpin pemuda yang saya minta maaf lah, saya pun tak kenal lah. Mahasiswa. Dia NGO, dia bukan orang politik. Yes. Okey, tak ada masalah pada kita. Cuma apabila mereka bawa gambar-gambar lukisan wajah-wajah, saya tertarik tentang satu gambar lah. Ada beberapa gambar Datuk Seri Zahid pun ada. Gambar Tan Sri Azam, tambahan pula gambar PMX. Jadi gambar yang saya rasa saya ada sedikit nak pergi tadi, ada polis halang saya. Dia kata tak payah. You nak terekam lah konon. Bukan nak terekam lah, saya cuma nak kata apa guna you paparkan gambar Datuk Seri Najib. Sekarang ni Datuk Seri Najib duk ada di penjara. Dan sekarang menghadapi perbicaraan demi perbicaraan. You kamu letak ni, kamu nak suruh apa lagi? Itu saya pun kadang-kadang agak pening, dan cuma saya agak rasa macam sedih melihat seorang lelaki lah yang saya tengok usia dia, saya rasa seusia se-universiti dengan Presiden UMNO. Betul. Iaitu Hisham. Saudara Hisham Rais. Hisham Rais. Dia ada berucap tadi tu dengan Jadi saya tengok tadi dia berarak saya tengok dia tak perasan saya. Saya duduk, saya pakai mask dan sebagainya. Dan dengan keadaan seluar, sekerat macam nak pendek, tak pendek, saya kata dengan usia dia sebegitu, adalah lebih baik dia bermain peranan menasihati siswa-siswa ini, tenteramkan dan bagaimana cara ikut saluran yang betul, bagaimana betul demo ini dibenarkan. Tadi pun saya nak ucap terima kasih kepada pihak polis di Raja Malaysia. Tidak halang you nak bising, ya nak bersuara-bersuaralah. Dan mereka jaga jalan. Mereka jaga keselamatan jalan dan sebagainya. Cuma saya nak bagi tahu satu lah. Kalau gambar Tan Sri Azam ada, saya cuba nak bagi tahu pada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa ini, kalau you tak puas hati, yang sebenarnya Tan Sri Azam dia pun tidak diminta untuk sambung kontrak dia. Betul. Ini perkenan agung setelah orang panggil dapat lampu hijau daripada PMX. Jadi kenapa you tak letak gambar agung sekali? Agung yang perkenankan. Kalau you tak puas hati tentang berarak macam tu, you tak puas hati, patutnya you suaralah cara ikut saluran yang betul. Tapi tadi saya tengok sorry to say bang, lebih kurang paling tinggi 160 orang, 170 orang. Tak ramai mana pun. Tak ramai. Tetapi gambaran ini tidak baik untuk negara. Tetapi polis yang berpakaian biasa seperti ini, saya rasa lebih kurang 50 orang. Makna kata dalam 100 orang. 100 orang ini adakah nak menggambarkan mahasiswa di seluruh negara? Betul. Tak betul itu. Makna kata berbeza
Dengan Bangkok. Baju kuning, baju putih itu kita tengok pun kita puas hati. Tengok. Ini macam ni makcik-makcik yang nak pergi shopping kat Sogo tadi, ni apa ni, ada jual barang ke? Mungkin ada kan kadang-kadang di pasar malam kita marilah kita lelong ini jam berapa. Lebih kurang macam tu kan. Tolong bayangkan, sangat berbeza dengan kita terlibat dalam iSearch dulu. Kalau macam tu okey. Tapi kalau macam ni kadang-kadang kita kata buat malu kan. Buat malu lah. Tengok betul-betul, mobilize betul-betul. Bagi saya itulah matlamat mereka. Sebab tu bila saya menyentuh tentang apa berlaku di Thailand, ke Thailand dia bangkit macam mana, memanglah saya melihat seolah mereka mau mewujudkan macam Arab Spring. Macam berlaku di Mesir, macam berlaku di menurunkan Zainal Abidin. Betul. Di bukan Libya. Lepas di Mesir, Ali ni di Tunisia. Kalau ikut Tunisia yang start. Tapi yang banyaknya puncanya berlaku di Mesir. Apabila seorang pelajar itu, ada rakyat, bukan pelajar, rakyat dia nak beli roti, dapat roti itu, di situlah dia jatuh gebah dan meninggal dunia. Makan susah. Tapi soalnya kerana susah tak mana. Semalam saya bersiaran bersama dengan Datuk Budiman. Beliau sealiran seusia dengan saya, pelajar. Saya tanya dengan beliau, macam mana kedudukan kehidupan rakyat hari ini. Dia kata terus terang, dia kata memang zaman kita dulu dapat RM50 tu memang susah. Seksa nak cari RM50. Betul. Walaupun barang murah ketika itu. Tidak dinafikan. Sebungkus nasi lemak 5 sen, 10 sen. Tetapi untuk mendapat RM10, susah. Pecah tangan ni. Sekarang di hari ini, saya agak tertarik bila Datuk Budiman dia mengatakan hari ini, kalaulah anak-anak muda kita dia bawa lah ini Messi medan rumput. Round lah satu kawasan perumahan tu. Satu rumah tu 10 minit 15 minit selesai kerja. RM50. Betul. Kalau dia pergi dalam dapat sehari 10 rumah dah RM500. Tak getinya untuk mencari punca sumber kewangan mudah walaupun barang mahal. Rakyat negara jiran sanggup datang secara haram melalui bot yang boleh meragut nyawa dan sebagainya untuk datang ke Malaysia nak cari rezeki. Sebab dia orang cakap ini tempat rezeki, bumi yang terbaik. Tetapi rakyat di sini macam seolah-olah macam tak nampak. Tak nampak. Dan seolah-olah kita ni masih menunggu. Jadi siapa saja kerajaan mesti berdatangkan wang kepada mereka. Longgok begitu. Itukah kerajaan terbaik? Saya kata kalau itulah jajarannya atau permintaan mereka, saya kata itu juga tidak baik. Cuma saya nak bagi tahu lah, kalau ada pemimpin politik mana-mana yang berada di belakang budak-budak yang anak-anak muda yang berada di belakang mereka, saya rasa cukup lah. Kalau standard macam ni, saya boleh buat lebih pada tu. Saya rasa lah. Bukanlah nak cakap takbur. Tak payahlah Ustaz Zamir. Kita bukan nak mengutuk mereka. Kita bukan. Tapi cuma saya merasakan usaha yang nak dibuat. Setiap minggu ni adakan unjuk rasa. Apakah mau digambarkan kalau mereka nak gambarkan di situ tu cuma event. Maksud saya. Sebab dulu pun saya pernah terlibat dalam tim-tim macam ni. Maksud dia kita nak gambarkan foto itu dan video itu. Video mereka itu kalau abang tengok betul-betul bukan dilihat pusing. Makna kata melihat kehadiran. Cuma tumpu kepada kehadiran mereka saja. Makna kata nak nampakkan macam banyak. Mereka mahu orang di Kedah, di Selangor, di Johor tengok, dan juga di dunia luar tengok keadaan inilah Malaysia sekarang, padahal tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Itulah gambarannya. Saya mengharapkan agar unjuk rasa ataupun demonstrasi yang berlaku hari ini, tak apalah kalau nak tunjuk teruskanlah, tak ada masalah. Tapi bagi saya bersimpati dengan anak-anak kita yang sepatutnya berada di kampus, melakukan mentelaah atau membuat eksperimen dan sebagainya. Saya rasa macam tadi pun anak-anak muda ni yang betul-betul pelajar lah bang. Saya rasa mungkin tak sampai 20 orang pun. Saya tak tahulah, itu terpulanglah. Jadi mereka menggunakan macam Hisham ni, takkan dia pelajar ke? Dia bekas pelajar, tapi jangan guna nama mahasiswa ni untuk menggambarkan. Kita universiti banyak di Malaysia. Betul. Dan dulu zaman kita Zamel. Nak masuk universiti punyalah seksa. Seksa. Kalau masuk SCC
higher school or certificate, you mesti sekurang-kurangnya 2 principal, 3 subjek sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lah mesti dapat skor tu baru layak untuk masuk ke universiti. Kalau STPM tu mesti berapa A tak tahulah saya kata kan. Betul lah. Tetapi hari ini dengan adanya kerajaan mewujudkan TVET misal contoh yang diusahakan oleh Dr. Zaid Hamidi. Pelajar-pelajar kita yang lulusan SPM yang tak setara. Masuk TVET boleh sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Ada, saya dipahamkan ada bahagian yang ajar tentang penerbangan tu ada. Ada. Aero angkasa ada. Malahan hari ini menurut kata Datuk Seri Abang Mat Sabu, pelajar-pelajar TVET sudah mendapat yang dalam mengambil sektor pertanian adalah merupakan ini tenaga kerja yang mendapat pasaran begitu hebat. Ini lulusan TVET. Jadi saya merasakan bahawa dalam usaha kerajaan mewujud begitu banyak pusat pengajaran tinggi. Janganlah kita terjebak dengan yang bukan-bukan. Teruskanlah usaha anda untuk menuntut ilmu sebab anda adalah bakal pemimpin masa depan. Betul. Bukan? Pilihan raya pun lebih kurang dalam 2 tahun lebih. Lambat lagi. Kalau rasa tak puas hati itu. Tang mana? Saya tak tahu tang mana yang tak puas hati. Tak apa. Kalau mungkin dia orang nampak, kita tak nampak. Mungkin. Mereka masuklah mana-mana parti. Time pilihan raya minta kalau boleh ketua parti itu calonkan mereka. Saya melihat sekarang ni pelajar-pelajar kita ni saya nampak pemikiran mereka agak berbeza. Macam di MRSM. Semalam dapat 2 orang lagi dibesut. Dah jadi 6 orang terjebak dalam buli. Akhirnya menghadapi masa depan yang gelap. Padahal abang nak masuk maktab rendah Semara ni bukan senang. Bukan mudah. Kawan-kawan ada gunakan kabel dan sebagainya. Macam-macam bukan senang. Tiba-tiba buat kelaku macam sangat nakal macam ni. Memang patut dibuang sebab untuk bagi contoh kepada sekolah asrama penuh yang lain. Jangan berkeluhkan. Betul. Padahal sebelum ni saya tengok dah ada yang kata apa? Tekap serika. Sampai mati dan sebagainya. Semua nampak benda ni. Jadi hukumannya. Saya merasakan tak tahu pemikiran anak-anak muda kita agak pelik. Contoh lagi satu tu apabila ada usaha kerajaan supaya di Iran sekarang ni Islamil, kerajaan telah pun berusaha untuk mau mereka keluar. Kementerian Luar pujuk mereka. Tak. Ada 12 orang tu. Tak mau balik. Nak duduk dekat Iran. Dalam keadaan suasana yang tak menentu. Jadi saya pun tak faham. Kata Mak Hassan 5 rakyat Malaysia. 5 pelajar masih berada di Iran yang tak nak balik. Jadi akhirnya Kementerian Luar kata okeylah, buatlah tanda tangan bahawa kamu tak akan tuntut apa-apa. Itu keadaannya Zamil. Padahal saya dipahamkan negara Singapura mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kita apabila ambil juga rakyat mereka bawa balik. Betul. Sebab dia kita nak ucap terima kasih lah pada penerbangan dah tak boleh nak pergi terbang ke sana. Betul. Dan saya tengok juga tadi kesan daripada peperangan yang berlaku, konflik di Asia Barat itu. Airport kita sunyi sepi, banyak airport yang lain sepi. Penerbangan tak boleh nak lalu. Saya nak pergi ke London, nak pergi mana semua. Selalunya kawasan itu melalui ruang udara di Timur Tengah. Kita saya baca detail lagi. Tindakan polis yang cuba membawa lelaki tersebut keluar dari kawasan perhimpunan telah mencetuskan kemarahan sebilangan besar peserta perhimpunan yang terdiri daripada kumpulan mahasiswa. Individu cuba meronta untuk melepaskan diri sebelum disokong oleh beberapa peserta yang lain yang tampil membantu. Ekoran kejadian itu pemuda berkenaan mendakwa Bayu yang telah ditarik dan terkoyak dalam insiden tersebut. Kita terus sokong channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.